Assalamualaikum guys. Hari ini kita bersama dengan seorang financial planner dan juga seorang pengarah One Solution Advisory untuk kita tanya berkaitan dengan isu kewangan. Jom kita bersama dengan Tuan Budiman. Assalamualaikum. Alamak, nampak muka. Coach, jom masuk. Alhamdulillah. Bismillah. Kita datang nak beraya. Jumpalah masuk. Okey, Tuan Budiman, straightforward Hai, Soalan terus. Boleh. Apa sebenarnya asas kewangan paling penting untuk rakyat Malaysia? Okey. Soalan very simple. Basic ataupun asas paling penting adalah aliran tunai ataupun cash flow. Maksudnya pendapatan versus expenses. Alright. Tu je. Ringkas betul. Betul lah. Kita nak simplekan asas kan. Alright. Aliran tunai Soalan lah. kedua, berapa banyak patut kita simpan setiap bulan? Soalan ni agak subjektif tapi of course ada guideline dia. Lebih kurang 20%, tetapi kalau tak boleh start dengan 5%, 10%. As long as kita menyimpan dahulu, baru kita allocate to ourselves lah, baru kita belanja. Banyak uat ni belakang ni. Terima kasih. Okey, soalan ketiga. Emergency fund berapa bulan? Apa soalan ni? Emergency fund berapa bulan? Untuk fund kecemasan selalunya emergency fund ataupun dana kecemasan ni, kita secara guideline ni kita akan cakap 3 ke 6 bulan. Tapi kalau seseorang tu solo breadwinner ataupun kerja dia tak berapa stable, kita akan cadangkan dia lebihkan sikit lah. Mungkin up to 9 months. Tengok keadaan juga orang sebenarnya. Soalan keempat, Boleh. apa kesilapan kewangan paling biasa orang kita buat? Kesilapan keuangan apabila mereka tidak menguruskan aliran tunai in the first place. Jadi dia mudah terpedaya ataupun terikut-ikut dengan orang lain. Jadi boleh jadi terpedaya dengan scam ataupun tamak mengikut orang lain yang tak sama dengan keperluan ataupun kehendak kewangan dia lah. Soalan kelima, macam mana nak mula urus hutang? Macam mana nak urus hutang ni sebenarnya ada banyak teknik lah. Kalau you search ataupun di internet kadang-kadang ada avalanche method lah, ada snowball method lah. Tapi sebenarnya back kepada asas dia, kenapa you berhutang dan berapa lama you berhutang, you kena tahu dulu where you stand lah. So that's why bila you dah buat perancangan keuangan, you akan tahu you punya DSR, iaitu Debt Service Ratio, kadar keberhutangan daripada pendapatan. Soalan keenam, Okay. cara paling cepat kurangkan hutang. Cara paling cepat, macam tadi saya sebut, ada beberapa method. Tetapi selain daripada cerita mempercepatkan hutang ni, first things first, janganlah tambah hutang baru. Dan juga kedua, kita kena tahu kadar rate kita keberhutangan tu berapa persen. Dan kita ada je instrumen-instrumen yang ada boleh mempercepatkan menyelesaikan hutang kita mengikut teknik-teknik yang tertentu lah. Soalan ketujuh, Okay, boleh. macam mana nak improve skor kredit? Ini skor kredit lah. Kadang-kadang orang sebut CITOS, SIKRIS dan juga kredit scoring yang lain. Basically pertama, bayar on time lah. Jangan lepas due date. Jangan terlampau banyak keberhutangan dengan banyak institution at one time. Dan juga jangan max out credit card. Jangan max out you punya BNPL. Sekarang ni ada BNPL, Buy Now Pay Later. Semua benda swipe sekarang, bayar 3 bulan. Jangan max out everything. Kita manage supaya cash flow kita stable. Soalan ke-8, insurans apa sebenarnya yang wajib? Bila cerita pasal insurans ni, biasanya orang selalu kaitkan dengan kesihatan ataupun medical. Tapi sebenarnya ada 3 lah jenis yang penting. Iaitu pertama, kita punya debt cancellation, pelupusan hutang. Kedua, kita punya income replacement, untuk menggantikan pendapatan sekiranya kita hilang pendapatan. Dan ketiga ialah untuk life lah ataupun takaful keluarga, untuk kita serahkan ataupun kita teruskan kepada kaum keluarga. Ini kadang orang sebut sebagai hibah. Jadi itu 3 jenis utama lah. Soalan ke-9. Alright. Kenapa ramai orang tersalah beli insurans? Kerana mereka beli produk. Dia tak mendapat nasihat yang betul daripada seorang financial advisor ataupun orang yang menasihat keuangan. Jadi penasihat keuangan dia tidak jual produk semata-mata. Kita kena faham you punya keperluan lah. Berapa hutang you, berapa tanggungan you dan sebagainya. Dan kalau you beli produk semata-mata, most of the time I'm sure you pun tak tahu yang you punya coverage berapa, you cover berapa, hibah berapa. Kebanyakan orang tak tahu pun sebab dia just
oh I dah ambil insurans dengan my agent ataupun dengan my kawan. Jadi kita banyak dapat feedback macam tu lah. Dia tak tahu pun, kita minta dia review balik polisi dan kita terangkan balik. Soalan ke-10. Okay. Betul ke insurans pelaburan itu selalu rugi? Of course, ini kita bercakap tentang investment linked takaful ataupun insurance. Dia ada underlying asset pelaburan tu kadang-kadang menggunakan unit trust juga. Jadi bila anything got to do with pelaburan, rugi sudah pasti, untung belum tentu. Itu kita kena faham dulu. Jadi kalau ada melibatkan pelaburan, ada turun naik dia, ada volatility. Jadi dia banyak faktor yang mempengaruhi lah. Jadi keuntungan boleh jadi, tetapi kena pastikan dilaburkan dan diuruskan dengan baiklah oleh pengurus dana setiap syarikat. Soalan 11. Berapa kita perlu untuk retire selesa di Malaysia? Kalau di Malaysia, konteks secara umum, kita pun tahu yang EPF ataupun KWSP selalu keluarkan statement yang kebanyakan retiree ataupun pencarum yang dah lepas cecah umur 55 tak boleh nak survive beyond 3 ke 5 tahun sebab simpanan mereka hanya ratusan ribu. Pun bagaimana, ramai orang kata tak apalah, EPF kan ada, mungkin by the time 55 dah sejuta, tapi adakah cukup? Kalau tanya saya, sekarang ni ramai orang tak akan cukup by the time 55 sebab dia dah kacau ataupun dah bawa keluar lebih awal pramatang, especially waktu COVID hari tu. Ingat tak? Betul. Tapi Tuan Budiman dah jawab soalan saya advance ni. Okey, terlebih soalan ke-12, EPF cukup ke untuk retire? Okey, tak apa, saya ulas tambah lagi sikit. Cukup ke tak cukup tu memang secara amnya tak mencukupi sekiranya kita tak plan kita punya perbelanjaan. Sebab kena faham, EPF ataupun KWSP memang semata-mata hanyalah untuk kos kita untuk bersara. Ramai yang silap konsep, duit inilah yang dibawa untuk anak kahwin, untuk beli kereta, untuk pergi berjalan dan sebagainya. Jadi akhirnya less than 5 years, less than 3 years, some even as soon as dapat duit je dia boleh habiskan dalam masa yang sangat singkat. Okey, soalan ke-13. Macam mana nak mula melabur dengan RM100 je? Bagus, soalan yang bagus sebab ramai orang kata melabur untuk orang yang kaya saja, untuk banyak duit, tapi sebenarnya it's all about mindset. Kalau you ada RM100 pun you dah boleh mula melabur. Alhamdulillah sekarang kita ada banyak platform di luar sana. Ada unit trust, ada robot advisor, ada ASB, ada macam-macam lah. Tapi pastikan ambil yang berdaftar lah. Saya tak adalah mensadangkan mana-mana, tetapi serendah RM10 pun boleh, serendah RM100 pun sebenarnya dah boleh untuk melabur. Soalan ke-14. Pelaburan apa paling sesuai untuk beginner? Untuk beginner, jawapan dia paling mudah, you labur benda yang you faham. Jangan labur benda yang tak faham. Kalau sebut kripto, langsung you tak tahu apa tu, jangan labur, jangan dekatkan diri. Kalau sebut tentang hartanah, you tak tahu langsung pasal hartanah, don't. You have to invest in yourself, belajar dulu. Cut story short, benda tak faham, jangan melabur. Soalan 15. Okey, boleh. Apa beza simpanan dan pelaburan? Okey, simpanan adalah savings dan pelaburan adalah investment. Di mana simpanan ni memang kita just park aside di tempat yang sangat-sangat saving ataupun sometimes orang sebutkan sebagai macam defend lah. Kita punya defend. Kalau main bola kan, kita ada defender, kita ada midfielder dan striker kan. Jadi savings ni more kepada macam defender. Jadi simpanan yang tak terlibat dengan risiko yang terlampau tinggi lah. Jom masuk. Terima kasih. Come. Cantik office tu. Alhamdulillah, duduk. Jom. Woi, itu banyak tu Iron Man tu. Belum lagi tu. Baru medal larian. Sila. Seorang fashion planner dan juga seorang bakal Iron Man. Wah, ni gambar dulu ni. Jangan tengok lama-lama sangat. Itu gambar yang dulu. Yang dulu dan sekarang tak sama. Selingan. Okey. Soalan yang ke berapa tadi? 16. Okey. Ini ramai orang tanya saya, Tuan Budiman. Boleh, silakan. Macam mana nak tahu satu pelaburan tu scam? Ini soalan ataupun topik famous sebab ramai orang terkena scam. Okey. Ada beberapa kriteria yang kita panggil sebagai red flag. Red flag yang pertama adalah pulangan terlalu tinggi. Contoh macam tak masuk akal 10% sebulan ataupun even 5% sebulan lah, pada saya dah tak masuk akal lah. Jadi kalau you dengar pulangan terlampau tinggi tu, first cabut lari. Kedua, kalau dia tidak berdaftar ataupun tak berlesen dengan mana-mana regulator Malaysia. Sebarang pelaburan yang melibatkan capital market ataupun duit ataupun stocks dan sebagainya, mestilah berdaftar dengan Securities Commission. Jadi boleh lihat, semak dekat website ada
boleh lihat benda ni berdaftar ataupun tidak. Itu yang kedua lah. Dan yang ketiga, of course, rujuklah kepada pakar, rujuk kepada orang yang ada authority dan juga ada license, cari license financial planner untuk bantu anda identify adakah ini scam ataupun bukan. Soalan 17. Baik. Kenapa ramai rakyat Malaysia kena scam? Pertama, saya akan cakap tentang literasi keuangan agak masih di tahap yang belum tertinggi. Jadi mereka masih tak ada konsep asas tentang keuangan. Jadi cash flow pun tak bagus, protection pun tak ada, tapi dah terus sibuk untuk pelaburan. Dan kedua, ada tiga benda lah. Kadang-kadang satu, inspiration, kerana dia inspire tengok jiran-jiran orang kaya, dia nak cepat kaya lah, dia nak cepat dapat result. Dan sometimes it's an act of desperation. Duit dia sikit, tetapi dia nak gandakan kembang dalam masa terdekat dengan banyak. Jadi dia rasa inilah salah satu caranya untuk dia cepatkan duit dengan cara paling banyak. Akhirnya dia jadi tamak dan tak mengambil kira risiko. Dia boleh jadi terinspired dengan benda yang salah, ataupun dia desperate untuk mempercepatkan, dan ditambah dengan kekurangan literasi keuangan, jadi banyak orang terkecundang akibat scam di Malaysia. 18. Okey. Kalau dah masuk scam, apa patut kena buat dulu? Pertama sekali kena stop lah. Kalau masih lagi dalam sistem dan sebagainya tu, pertama sekali stop. Jangan pula ajak orang lain buat benda yang sama. Dan boleh buat laporan polis, boleh buat laporan sebagainya, tetapi chances untuk anda recoup balik anda punya investment tu almost zero lah. I would say just kena kita dah buat kesilapan, jangan ulang kesilapan yang sama, dan kita on the lookout. Maksudnya kalau ada lagi datang benda-benda yang similar, dan kita dah tahulah, jangan dekati perkara-perkara yang sama. Soalan 19. Okey. Apa salah faham paling besar tentang keuangan? Salah faham paling besar tentang keuangan ni ialah saya rasa mereka tunggu waktu yang sesuai untuk bincang pasal keuangan. Jadi bila tanya, saya belum banyak duit lagi, saya belum kaya, saya belum ada harta. Jadi mereka tak bincang pasal keuangan, sedangkan asasnya kena bermula daripada zero lah. If you start from zero, you boleh plan. Tapi kalau kata you nak tunggu yang satu hari nanti you dah ada banyak duit untuk baru nak rancang, I think that is a very wrong mistake lah. The mindset tu kena start daripada awal, walaupun kecil, sampailah ke besar. Okay, soalan ke-20. Okey. Apa satu nasihat kewangan paling penting yang Tuan Budiman boleh beri untuk semua rakyat Malaysia? Baik, saya boleh rungkaikan ataupun ungkapkan semua yang saya share tadi tu balik-balik kepada satu, iaitu laburlah dalam diri anda sendiri, iaitu dapatkan pendidikan. Orang putih kata get educated, invest in yourself, belajar. Banyak sekarang ni information terlampau banyak, you boleh belajar. Ataupun kalau tak ada masa ataupun kurang yakin belajar sendiri, rujuklah pada mereka yang pakar seperti licensed financial planner, financial advisor yang memang diregulate oleh regulator seperti Bank Negara dan Suruhanjaya Securities. Okey, Tuan Budiman, tambahan soalan. Boleh? Macam mana kita nak pastikan financial planner tu dia ada license, ada nombor siri ke, Betul. ada IC ke? Betul. Actually memang ada di website Securities Commission dan juga website Bank Negara Malaysia. Boleh tengok ada database, you boleh search nama saya. Contoh nama Budiman dengan keluar di mana license saya sejak bila, license di firma mana, dan ada dia memang available di public. Boleh lihat di website, nanti mungkin kita akan sharekan the link untuk lihat sendiri di sana. Macam sini ada ke yang print punya? CJ Printed tak ada lah, because kita tak print benda tu, dia always database always updated. Tapi nanti boleh lihat di link. Kalau macam media sosial kan, dia tulis nombor kan. So financial planner pun ada nombor macam tu juga? Sepatutnya ada, dan some of us memang actually paparkan nombor tu. Kalau untuk financial planner, kita akan ada number dia. Contoh? Mula dengan ECMSRL/2018/sekian-sekian. Itu saya punya license lah. Dan kalau financial advisor, dia akan ada bagi tahu dia adalah financial advisor representative daripada firma penasihat keuangan yang sekian-sekian yang berdaftar dengan Bank Negara. Maksudnya kalau dia beri link, dia klik, dia akan pergi pada website Bank Negara? Boleh. Ada link yang kita boleh sharekan, boleh lihat Bank Negara dan juga Suruhanjaya Securities. Pasal ada dua regulator kat Malaysia. Satu untuk perancangan keuangan, satu lagi untuk penasihatan keuangan. Ada dua skop bidang yang berbeza sedikit.
Alright, terima kasih banyak Tuan Budiman. So nanti kita akan share link sebagai contoh Tuan Budiman punya license Boleh? untuk semua orang jadikan sebagai rujukan lah. Boleh. Okay, terima kasih banyak Tuan Budiman atas Baik. perkongsian masa. Baik, terima InsyaAllah kasih. kita jumpa lagi nanti sesi seterusnya. Pada siapa nak tanya lagi soalan dengan Tuan Budiman boleh tulis di komen. Apa Boleh. sajalah berkaitan kewangan, jangan tanya pasal lain. Ataupun Tuan Budiman ni dia sangat suka dengan Iron Man, boleh tanya juga. Oh, belum Kita lagi. soalan InsyaAllah. InsyaAllah. Boleh di Boleh. komen. Okay, Okay. kita jumpa lagi pada sesi akan datang. Alright. Come, learn and love. Alright. Thank you, Coach.